Ya. Korang ni, manalah abang-abang Vios ni? Manalah abang-abang Vios ni? Takkanlah nak biarkan kereta penuh dengan lipas. Bang, akak yang main Vios tu ataupun yang main kereta-kereta lain tu, bawa-bawa lah guna izin membasmi lipas dalam kereta ni. Takkan luar je cantik, takkan luar je kondominium. Dalam penuh dengan lipas, takkanlah. Korang guna je lah izin membasmi lipas dalam kereta ni. Harga dah lah murah, dapat basmi masalah lipas pula tu. Korang cuba tengok dekat beg kuning harga berapa. Kan satu macam 60, dua dengan tiga lagi jimat lagi berbaloi. Korang beli je combo 2, combo 3. Lagi jimat, boleh guna dalam kereta, boleh juga guna dalam rumah. Share-share lah sikit kat kawan-kawan tu. Kalau agak-agak masuk kereta kawan tu dah macam SWM punya tempat, bagilah dekat kawan tu bang izin membasmi lipas dalam kereta. Wangikan sekali kereta bang. Ada bau apple bang. Pergi je guna dalam kereta, pergi je guna kat dalam rumah. Dapat wangikan kereta, dapat wangikan rumah, dapat bersihkan juga kereta. Dah, pergi tekan kat beg kuning. Tengok dekat beg kuning harga berapa.